Kembali lagi kita pada hari yang suci berkat murni ini di perlawanan Ramadan Cup buat kali ketiga. Hari ini kita akan memperlihatkan perlawanan menentang Rafa Warrior dan juga Sayap Cicak FC. Nampak kesemuanya bersemangat untuk perlawanan hari ini selepas habisnya PDA 1. Perlawanan akan dimulakan sebentar saja lagi. Kick off dimulakan dengan pasukan Sayap Cicak. Perlawanan dimulakan dengan keberadaan Nas Mahathir. Semua merebut bola. Warrior Daus. Rafa Warrior Apa bola? Jatuh. Cuba nak peluk kita. Boleh. Ambil gambar jatuh. Biasa kita nampak Fahim kerjasama yang tidak berikutu bagus. Afif paling membawa bola. Tetapi sampai kepada Azri pula. Clearance yang tidak naik. Bukan clearance yang tidak baik di situ. Tapi dapat mendapatkan kembali bola-bolanya di situ. Akil Daus. Aidil. Afif mencari ruang. Afif. Mencari Aizat. Aizat terlepas bola. Membuka ruang. Angga di situ. Angga. Saif Cicak di situ. Pelanggaran. Afif paling Percobaan itu, percobaan. Syari. Oh, Nampak yang disamakan oleh Adam Lutfi. Habis bisa merebut balik. Dan clearance dilakukan oleh Ambil dah tu. Cobaan. Cobaan di situ. Tidak dapat. Tidak. Syari menghalang. Oh, dribbling dilakukan oleh Azrah. Lakukan tendangan. Banyak juga. Tidak. Woi, Yang main juga. Di situ Adi Amsyah melakukan pelanggaran di situ. Pelanggaran oleh Adi Amsyah. penalti That's a foul, ya. kepada pasukan Rafa Warriors. Tepat tendangan. Tidak gol. Tampaknya dikeliarkan oleh Adi Amsyah. Satu save yang baik daripada Ahmed Syarif. Afif cuba melakukan larian. Dia dah pakai pedali Renault itu. Tapi tendangan terlalu kuat. Melakukan tendangan. Aizat mendapatkan bola. Angga melakukan clear. Crossing dilakukan. Bukan gol. Gol! Dilakukan. Jaringan dilakukan oleh Habib Halim itu. Telah memecahkan. Gambar. Telah pun. Aku nampak kereta putih yang baru tu. Telah pun dipecahkan telur. 1-0. Serangan yang cantik daripada Hafif Hanimi. Abang Madam Mirza. Cuba dihadang oleh Air Safi. Out. Masa pertama. Mula kick off. Bola pada Hazrat Syari kembali. Umar di situ. Umar melakukan larian. Terkena tangan Aidil Hakim. Bola ditendang. Apakah akan masuk di situ? Bola masih lagi dalam permainan. Azrah Masuk dalam. melakukan crossing. Tapi tidak ada siapa di depan. Kontroversi. Aduh, Papa tinggi. Aizat dilakukan tendangan tapi dihadang. Apa? Bola didapatkan oleh Azrah. Nabi Nash. Bola didapatkan Romai. Tendangan dilakukan. Gol dilakukan. Nampaknya dapat. Sini, Bang. Abang, sini, Bang. Abang. Nampaknya Rafa Warrior dapat
Mengekalkan kedudukan mereka. Jaringan penyamaan daripada Menyelamatkan. telah Satu sama di sini. Mai tarik mai. Bola di clear. Dabang kepada Zaid Zudin. Mai bangun mai. Bola di bola. Akidos itu. Akidos. 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 Akidos bola. Bola masuk. Nampaknya. Nampak maju ke depan dengan kedudukan 2-1. Lebo mana lebo. Nampaknya Rafa melakukan comeback terakhir pada minit terakhir ini. Jaringan daripada Semasa hanya tinggal lagi 8 minit. Habis. Kusyari mencari Aizat. Aizat di situ. Afif Alimi. Mesa. Lalu rekan tapi tidak masuk. Kembali Adik Amsyah melakukan passing pada Afan. Afan cuba mencari Aizat. Aizat melakukan larian. Di-clear oleh Pascal di situ. Syeri melakukan stop ball menggunakan bahu. Syeri. Passing. Navinash. Pek laju pek. Siapa? Siapa pek? Naik. Masuklah tengah. Bola out. Bola putih. Masa tengah tamat. Dan kemenangan milik Rafa Warrior dengan mata 2-1. Ya, Rafa! Kita tutup perlawanan kita hari ini dengan kemenangan yang sangat menakjubkan daripada Rafa Warrior dengan kebangkitan 2 mata daripada 1-0 menjadi 2-1. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdoa. Hari ini kita tamatkan perlawanan kita dengan kemenangan Rafa Warrior guys. Memang menakjubkan lah perlawanan hari ni. Kebangkitan 2 mata lah. Interview mah. Sorry saya cicak.